Actually cerita ni dah lama. Cerita ni dah lama. Saya peringkat awal, saya kira saya tak layan lah buat benda yang tak betul kan. Tapi nampak gayanya berterusan, tak habis-habis berterusan. Bukan setakat tulisan, tetapi juga melalui video dan sebagainya. Dan saya disebut sebagai saya beserta 13 MP yang lain. Jadi saya akhirnya rasa saya terpanggil lah untuk menjawab perkara ini. Dan hari ini saya jawab dengan sinar. Jadi sebenarnya perkara itu tidak betul sama sekali. Ya, konon-kononnya sudah pun keluar. Tak ada siapa pun yang keluar daripada BN ataupun UMNO semua, tak ada. Kita kekal, ya, kita kekal di dalam. Dan kita menganggap mungkin ada niat yang kurang baik lah apabila menyebarkan cerita saya dan 13 yang lain. Terutamanya dari segi saya sendiri yang rosak, mencemarkan imej saya. Sebab saya sentiasa mengatakan bahawa saya tetap bersama UMNO. Jadi kalau keputusan UMNO macam itulah apa yang saya buat. Yang keduanya, saya menganggap ini nak memecah belahkan perpaduan di dalam kalangan MP sendiri. MP kita ada 30. Kalau 13 keluar, disebut keluar ataupun akan keluar, kalau 13, maknanya 17 lagi itu tak keluar. Maknanya tak keluar lah. Jadi akhirnya ini menyebabkan sanksi di antara satu sama lain. Kita tengok muka dia, dia ke nak keluar ni. Jadi saya yakin ada tujuan di sebalik cerita-cerita ni. Yang saya nampak adalah memecah belahkan dan menyebabkan timbul kesangsian di antara MP ahli parlimen BN sesama kita. Saya syak you, saya syak yang lain. Jadi ini tak baik untuk pasaran. Ada pihak tertentu, saya tak tahu apa agenda mereka, tapi yang jelas kita sama kita pun siapa yang daripada 30 tu siapa dia ke? Jadi akhirnya ini menghuru-harakan keadaan sama kita, sedangkan kita di kalangan MP Barisan Nasional ni memang very close antara satu sama lain. Dan dari segi sokongan kepada kerajaan yang ada ni, kita boleh nampak dari segi tindakan-tindakan yang telah diambil, ya, seperti usul undi percaya kepada kerajaan, dibentangkan peringkat awal dulu, seluruh 30 UMNO ni menyokong. BN 26 UMNO, 4 BN menyokong penuh usul yang dibawa. Setiap kali rang undang-undang dibawa ke parlimen, kita 100% menyokong. Apabila pindahan perlembagaan dibawa ke parlimen, kita MPBN dan UMNO menyokong sepenuhnya. Saya sendiri selaku ahli parti, walaupun saya tidak lagi memegang jawatan tinggi dalam parti, hanya ketua bahagian bera, tapi kita masih akur dengan setiap keputusan yang dibuat oleh parti. Mungkin ada pandangan berbeza, tetapi apabila parti dah buat keputusan, kita sokong. Sebagai contoh, apabila selepas pilihan raya UMNO membuat keputusan untuk bergabung dengan kerajaan perpaduan dan juga menyokong Datuk Seri Anwar selaku Presiden, selaku Perdana Menteri. Jadi saya sebagai ahli parti menganggap adalah tanggungjawab saya untuk bersama-sama parti dari segi melaksanakan keputusan parti.